Komen ini membaiki motosikal seorang pemuda Cina tanpa ambil satu sen pun bayaran. Ini kisah seorang pomen motosikal berhati mulia yang dikenali sebagai minyak hitam jalanan. Seorang pomen dan juga konten kreator yang sering membantu motosikal yang rosak di tepi jalan. Baru-baru ini, beliau menjadi viral apabila membantu seorang pemuda Cina bernama Dicky yang terkandas kerana motosikalnya rosak. Selepas melihat keadaan Dicky yang tidak punya wang yang mencukupi, beliau terus membaiki motosikal itu tanpa meminta sebarang upah. Video tersebut tersebar luas di media sosial dan membuatkan seluruh rakyat Malaysia tersentuh dengan keikhlasan abang pomen ini. Selepas kejadian itu, Dicky yang terharu menerima sumbangan orang ramai berhasrat menyalurkan sebahagian sumbangan itu kepada abang minyak hitam supaya beliau boleh terus membantu orang lain. Tetapi abang pomen ini menolak. Malah, beliau memulangkan semula wang itu kepada Dicky kerana merasakan dia lebih memerlukan. Kisah kemanusiaan ini akhirnya mendapat pengiktirafan rasmi apabila beliau dan Dicky diiktiraf sebagai sahabat perpaduan madani oleh Kementerian Perpaduan Negara atas nilai perpaduan dan kemanusiaan yang ditonjolkan. Dari kisah minyak hitam jalanan ini, kita belajar bahawa kebaikan tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Ia lahir daripada hati yang ikhlas, bukan daripada dompet yang tebal. Ada tak sini peminat abang minyak hitam jalanan? Tulis di ruang komen.